Dulu 70-an macam tu lah mak saya guna. Saya punya mama tu fikirlah 40 tahun mentua saya Saya tahu. Giling sampai Faham itu zaman lah. Mungkin anak pun tak biasa makan gulai daripada cili giling. Masa dilahirkan dah 80-an, 90-an. Zaman era moden ni depa tak tahu. No, kalau makanan gulai buat daripada batu giling lagi sedap, semua orang tahu. Sedap. No. Semua orang tahu. Kenapa nak jual Kak? Saya tak mau lagi, sudah umur. Oh, sudah umur, tak larat dah. Tak mau lagi lah, simpan lagi. Saya mau suka bersih, mau taruh. Oh, bersih. Sebelum ni letak dekat mana? Sini saya letak. Letak kat sini, lalu tak ganggu? Tak ada. Oh, lalu tepi lah. Lalu tepi. Okey, faham. Tapi sekarang saya ingat kasih free lah, saya nak lalu. Mau taruh bunga. Okey, faham. Minat bunga pula. Minat bunga. Ini bukan bunga lah, ini daun-daun makan. Daun-daun, ya, senang. Faham. Kurangkan perbelanjaan dapur lah. Kalau ada daun serai, daun kari, 5 purut. Ni 5 purut. Tidak. Dekat luar. Ada buah. Saya pun baru beli RM15 baru beli, baru tanam 3 hari. Memanglah 5 purut kita. Sekarang buah dia pun satu biji kan RM2. dekat Seberang Jaya RM4. Biar betul, bukan 2. Setahu saya RM2. Beli baru itu hari saya punya kakak mau. Dia belilah pasal ini kecil-kecil kan. Ya ke? Setahu saya dulu saya beli RM2. Sekarang RM4. Tu dia. Saya punya orang main ambil pun saya tak kisah. Ni. Tak kisah. Lah. Betul. Siapa mau ambil kita tanam siapa. Sampai RM4 sekarang. Gila. Biar. Kakak barang sekarang semua naik. No. Dulu char kway teow bihun baru RM5. Sekarang RM8, RM9, RM10. Canai pun RM3. Biar betul. Saya semalam beli RM3 sekeping. Yang kosong tu dia. Ada dia bagi kari pun kari. Oh, macam isi. air macam ni. Macam air. No. Sekarang gila betul. Zaman susah lah. Orang kata kopi O pun sampai RM3. Kalau you tak kerja betul-betul ya. No. Saya tak keluar makan. Saya semua masak sendiri. Ya. Betul. 300 saya duduk kawasan sini . Berhampiran dengan nasi kandang. Masak sendiri lah. Saya tak makan luar. Ya, makan luar pun harga berapa? Berapa gaji pun tak cukup lah. Betul. Mahal gila. No. Mahal, semua mahal. Tak ada apa yang murah sekarang. Betul. Dekat rumah saya dah ada 1 dozen dah saya collect. Saya hantar gambar kat dia. Batu kisar. Buat apa ni? Banyak-banyak buat apa? Saya nak buat besin. Collection. Collection satu. Saya nak buat besin tau. Besin. Saya nak atok. Lepas tu buat besin. Adalah lain daripada lain lah. Tak mau beli besin yang stainless steel macam tu. Biasa yang jenis seramik tak mau. Kita nak design satu tempat. Di luar kapak rehat lah, tempat rehat. Tempat rehat. Semua-semua ada hobi masing-masing. Hobi masing-masing. Daripada benda buruk macam ni, barang lusuh dia boleh jadi satu DIY yang amat menarik. Betul. Okey lah, ada idea. Idea. Kita susun macam ni, nanti ayat pilih kan, basuh tangan, nanti buatlah satu lubang mengalir ke bawah. Very good Kiri idea. ada. Nanti saya share bila saya siap nanti ya. Bolehlah dia nak tengok-tengok. Boleh. Saya suka buat sesuatu. Dia suka tengok lagi, kita dah tua nak tengok apa. Betul. Susun. Saya biasa beli satu batu giling RM50 lagi besar. Itu tak kisah orang Alostak. Hantar mai dengan JNT saya bayar dia RM80. Kos JNT lebih daripada kos delivery lagi mahal daripada Dia berat kan? dia ikut. Tak apalah sebab dia jual murah. Kalau dia jual 100 campur kos delivery 80 sudah tinggi sebab dia letak harga rendah. Batu dia 1.5 kali ganda lagi besar daripada ni. Besar gila. Agak besar lah, lebih besar sikit lah. Besar sikit lagi panjang 4 inci, 2 inci, 3 inci. Lebar sikit lah. Sikit ke kalau lebar pun 1 inci lebih. Panjang lebih 2 inci.
Tapi memang seronok besar. Ya. Tapi JNT tak apalah, delivery tinggi sikit daripada modal saya beli, okey lah. Dengan harga 130 saya boleh belanja lagi lah. Saya punya delivery ada itu India nak mai ambil saya pun mai nanti besok mai lusa mai. Sekali lagi apa dia? Orang nak beli dah. Ada. India mai Ada tengok. Di mana? Di mana? Daripada Penang sangat. Dia mai tengok dah. Dah, dia main. Mai tengok. Main ambil lah. Mai tengok tapi tak ambil. Tak ambil. Kalau hati mau tak payah tunggu. Dia macam siput lah. Kalau siput tu dah Orang India ni dah sampai, saya tahu tak apa. Dah sampai dekat depan mata. Saya tahu depan sampai mata dah, kutip sajalah. Siput tu kalau sekali ombak mai lagi, dia kena hanyut pergi lautan dah tak nampak lagi. No, selalu barang lama macam ni lah. Kalau ada kena tapi ambil. orang banyak cari barang lama. Betul. Very mereka bukan susah, senang dapat barang. Betul betul betul. Lama punya barang. Memang very dekat antique pasar karat memang macam-macam barang lama. So, ada lagi? Tak ada anak. Ni je, dua ni je. Batu kisar tak ada? Batu kisar dulu. Ni yang jadi Oh, bulat. tak ada. Yang saya share kat dia. Tak ada lah. Ha? Saya ada kaki punya mesin ada. Ha? Apa dia? Ada? Ada. Macam mana tu kaki mesin apa maksud? Taruh pula. Bukan yang massage kaki Massage. tu. Oh, okey faham. Saya nak barang lama. Dia nak barang-barang rintik. Bukan barang. Lampu gasolin tak ada? Jam lama, jam kunci. Basikal tua, ini semua barang yang saya suka. Basikal tua, Dulu ada lah yang TV tu tapi dah jual lah. TV yang Yang ada pintu, Ha, yang pintu. kayu tu. Ha. Ada, saya ada 2 biji dekat rumah. Suka barang-barang tu. Ha. Nantilah orang nak sewa buat filem boleh lah. Betul. Industri perfilman ke pameran ke, itu bila tua nanti kita create satu idea untuk orang buat sewa, untuk pameran. One stop center lah, you nak apa semua ada. Ya. One stop center, you nak batu giling ke, kipai lama ke, kipai lama yang betul-betul berat tu. Basikal tua. Berat yang kita tu yang bagus. Bagus. Yang GEC, yang Usha. Yang tu memang solid. Kalau kipai sekarang semua lembut-lembut, ringan-ringan. Macam kipai kan, kipai besi, blade besi yang buatan Jepun tu. Tu dia solid. Kuat. Angin kuat. Angin dia kuat. Lepas tu kita terlanggar ke, bergeser dengan dia, kita jatuh dulu. Kipai tu masih kukuh kat situ. Kipai tu berat. Kalau kipai sekarang, you langgar dia, kipai jatuh dulu. Ringan. Kuat lah. Sekarang ni dia boleh tahan setahun, 2 tahun lah. Habis garanti, habis. Zaman dulu guna manual, dia buat dengan tangan. Manual. Beli tu kerusi pun. Ha. Duduk beli 350. Ah. 300. Kaki dia sudah. Ya, betul. Sengit sebelah. Orang duduk satu rumah, semua nak almari yang moden-moden, kedai moden. Tak tahan. Lepas tu bila guna tak sampai 6 bulan, setengah tahun. Lepas tu dia kata dah jatuh, tolong paku. Saya tak mau tolong paku. Saya kata ada barang antik yang anti nak pindah rumah, ada almari yang jenis solid. Aku kata nak bawa masuk, dia tak mau. Biasalah perempuan kan. Dia nak cantik-cantik. Dia cantik-cantik, yang mengelit-mengelit, yang shining-shining. Yang ada yang macam shellac cantik-cantik, apa gunanya? Biar kayu yang lama, yang solid yang dalam keadaan kasar. Dia tahan. 7 generasi tak reput. Berapa lama dia tahan? Betul, barang lama saya cukup suka. Lama punya Tapi orang yang duduk satu rumah ni otak dia pun moden. betul. Semua baru. Dia masukkan. Dia cakap buat apa kita tak pakai. Kalau orang ada boleh idea apa kan. Boleh lah guna. Betul, baguslah. Dia iklankan. Berapa lama you iklankan, brother? Juga 3 hari. Ada yang minta 3 hari atau seminggu? lebih kurang lah. Seminggu. Lebih juga lah, lebih seminggu. Ada orang minta post tapi Post payah. Macam cost delivery lebih daripada tu. Dia duduk Kelantan ke? Kelantan. Cost delivery lebih tinggi. Itu pengalaman saya belilah. Dia cakap dia mau tapi suruh dia hantar.
cost delivery lebih sebab dia ikut Tapi berat. dia bayar delivery bukan kita. Saya tahu saya dia bayar. Macam saya lah, tadi saya kata saya bayar. Dia kata dia bayar. Kita tak mau lah sebab nak susah lagi dia hantar lagi dia tak apa masalah ke apa dia nak return ke apa lagi susah kan. Lagi susah. Senang main tengok kau ambil. Kalau jual barang lama, kebanyakan saya bersemuka dengan orang yang jual barang lama. Dia pun lebih suka orang tu pegang, Betul. puas hati, kecacatan you sudah tahu dengan harga, dengan kecacatan, you sudah setuju, you angkat, jangan banyak cerita. Betul. Bagi saya, kalau saya nak jual barang lama, saya tak post. Banyak-banyak cerita ni penting ya. Biar you ada kawan yang singgah Butterworth, minta kawan tolong semak, tolong belik, tolong tengok, tolong bayar. You bayar kat dia. Kawan you bayar kat saya. Betul. Faham tak? Ada wakilnya. Kalau you orang Johor, kalau nampak dekat marketplace iklan saya lah contoh, you mesti hantar wakil. Kalau you tak biasa main Butterworth tak apa. You mesti ada kenalan. Betul, betul. Ah, Apa lain kali ada siapa-siapa nak jual barang lama, I inform you. saya tak pandai jual, saya pandai kumpul. Dia kumpul. Apa kita bagi tahu? Saya boleh keluar daripada fasa pengumpul jadi penjual tak lama lagi lah. Tapi sekarang barang orang mai tengok batu giling dia apa mau, dia kata nak dekor halaman rumah dia. Aku kata tak mau jual lah. Susah payah aku nak cari. Kan nak pergi dekor halaman bubu ni pula kan. Cantik lah orang buat sekarang. Halaman. Saya Kalau ada restoran pun dia buat dekor juga macam restoran baru. Dia buat satu sudut dekor macam Betul. KL tu yang Remayu. Dekat Johor kan kalau restoran dia ambil batu kisar tepi tu aquarium. Bagi ayak dia mengalir buat macam. banyak idea. Betul. No? Nampak aquarium dia lagi cantik sebab air dia turun daripada muncung apa batu kisar tu. Itu good idea. Good idea. Kita tak ada idea. Betul lah kita ada umur. Dia jaga rumah pun cukup. Ya, nak jaga rumah pun tak sempat macam mana nak jaga barang lama. Ni anak sulung. Tak nak sulung saya ada Australia. Ini Ini anak nombor nombor 3. 3. Ada adik lagi lah. Ada dia punya adik perempuan. Perempuan seorang. Okey. Lepas tu laki-laki, dua laki-laki, dua perempuan. 2 lelaki, 2 Satu perempuan. laki-laki ada kat Penang airport, dia immigration. Immigration, no. Bolehlah saya bayar nanti ya. Bolehlah harga patut. Ada patut dah saya kata saya kata dia bubu 3 ada cakap dia dah habaq kata Tak apalah. Saya beli paling murah dalam sejarah sebiji 80. itu lain ni lain. Lebih kurang saya ni. Kalau you tengok pun you kata Lain. solid dari suami. Ya bolehlah. Sebab yang ni dia yang normal dia lah. Yang tu dia tebal kan. Dia tinggi sikit. Kali ni kalau ada cuci dia nampak cantik je. Tapi Tak maulah nak tunjuk kat you nak pergi cuci. tahu cuci, Kak guna cuka ke guna apa? Dia bukan cuka, dia cuci dengan apa dia tu? Airnya servant tu cuci dengan Dia cuci dengan apa? bukan cuka pun. Ambil ni ubat je kan? Ubat apa? Ubat yang kita pergi cuci rumah je lah. Ubat apa? Tak pasti dia bukan. Dia tak cuci lagi ni. Dulu lagi. Dulu lama. Dulu dia cuci dengan apa? Tak pasti. Dia cuci biasa aja dengan air je kot lah. Dengan klorok. Biasa air je. Tak ada, Air kita tak je kot. pakai pelorok semua. Okey. Kita tak pakai Kita tak chemical. pakai Cuka. Mungkin cuka. Cuka lah kot. Dah cuka pun dia tak pakai, dia pakai air. Nantilah saya tanya ChatGPT. ChatGPT pandai. Betul. ChatGPT you tanya macam-macam dia akan bagi tahu. ChatGPT memang pandai, dia bagi jalan hidup yang betul. You silap dia perbetulkan. Sekarang zaman moden, zaman AI. Sekarang zaman AI. AI you guna dengan betul, hidup you senang. Dia mempermudahkan kerja you, mempermudahkan urusan. Daripada tanya orang tu tak semesti dia tahu. Dia fokus, dia sudah kumpul maklumat. Di seluruh dunia, semua orang, saya rasa macam tu lah. Betul tak? AI saya rasa macam tu lah. Dia kumpul maklumat, lepas tu dia proses. Dia proses. Keluarkan baru. Betul. Setahu saya lah. Tapi setengah orang dia takut AI. Dia tak mau belajar, itu yang paling bahaya. No?
Betul. Ha, itulah. Semua dia nak traditional. Agak bahaya sikit lah. Itu pendapat saya sajalah. Tapi dulu ayah kita tak guna AI pun hidup lagi mewah, lagi panjang umur. Betul. Tak boleh kata macam tu juga kan? No? Boleh angkat lah. Boleh. Zaman dulu kan tak ada AI kan, tak ada komputer, tak ada handphone ha. Hidup senang. Balik pi bendang, pagi, balik tengah hari dia tahu dah pukul 12. Dia tahu balik. Melayu lah. Saya bukan. Nyanyi lah. Pandai cakap. Boleh lah duduk Malaysia kalau tak tahu bahasa Malaysia susah sikit. Nak cari makan kena tahu bahasa orang. Semua tahu. Betul, itu saja. Kena learn lah. Ha, kalau you nak masuk pasaran Cina, kalau you tak pandai Cina, you pi dengan bahasa Malaysia susah. No, kalau you tahu bahasa orang, you pi mana-mana senang cari makan. Itu saja. Bukan tengok warna kulit. Ya, betul. No. Warna kulit tak penting. Yang penting you pi Jepun, you tahu bahasa dia, promotion tinggi. Promotion senang, semua senang. Kalau you tahu bahasa Jepun di syarikat Jepun kan, orang Jepun sayang. Suka kan. Dia pas suka, promotion senang. Ya. Kena tahu bahasa orang. Itu. Tempat Semua bagus. tak pergi Jepun tu yang perempuan tu. Produk dia bagus, kualiti dia. Ya. Kena pergi sekali jalan Jepun. Pergi jalan ni anak boleh bawa. Pergi sekali dengan mak. Yalah. Okey.